Topik! Kenapa tu? Selipar aku tercabut! Kita bertiga bawah pokok ni kejap. Tu, hujan reda sikit. Cikgu! Cikgu! Upin, Ipin, buat apa kat sini? Tadi kita orang main kat taman. Masa nak balik, hujan pula. Itulah kita orang bertidur kat sini. Ish, bahaya berteduh bawah pokok atau hujan macam ni. Takut disambar petir. Mari, kita pergi berteduh kat kedai Abang Is. Lagi selamat. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Masuk cepat. Budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Bahaya. Main bawah talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti kena renjakan elektrik. Boleh maut. Oh, ya ke? Baru tahu. Bagi tahu kawan-kawan. Biar semua tahu. Ni, jom. Baik, Isan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy. Daddy? Lah, Daddy dah habis pula. Guna ni. 2 minit, RM1. Alah. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Baik, abang. Isan, menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul. Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Tunggu dia habis cas, baru boleh guna. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, Kak Tadika tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Saya tengok budak-budak ni banyak guna kelengkapan elektrik. Tapi cara mereka gunakan kurang cekap dan berbahaya. Jadi, Cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. bagus tu. Apa yang bagus? Adalah. Angkat semua barang tu ke padang. Pergi mana? Buat apa ni? Cikgu suruh letak sini kan? Property Guru, a leading property app in Malaysia. All-in-one app for property. Search for your ideal location and property type. Narrow down your search with easy-to-use filters. Verified agents, property details and more. Only on the Property Guru Malaysia app. Download today. Main apa? Apa tu? Macam menari je. Cikgu, mau buat apa ini? Murid-murid, hari ini kita akan lakukan aktiviti simulasi tentang keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. 2, 3 kolam. Saya tak faham.
Jangan risau. Sambil kita buat aktiviti ni, kita belajar. Cikgu akan terangkan, kamu akan faham. Mula-mula, mari pilih kertas. Kamu akan mainkan watak yang tertulis dalam kertas tu. Baik, semua dah tahu peranan masing-masing. Kita mulakan dengan situasi pertama. Siapa pencerita? Saya, cikgu. Fizi berdiri sini. Baik. Nah, baca. Ini kedai menjual kelengkapan elektrik. Pada suatu hari, seorang pengguna bijak datang. Saya pengguna bijak. Saya penjual. Mari beli barangan elektrik terkini. Ini. Macam mana? Mau beli kipas? Tak mau? Tak apa. Ini pembakar roti. Sangat bagus. Tengok. Tak mau juga? Tak apa. Mau cari apa tu? Mau ciri elektrik? Pilihan bijak. Dapat memanaskan air dalam 1 saat. Tak suka. Kenapa? Semua barangan ini tidak selamat. Murid-murid, kenapa Mei seorang pengguna cakap macam tu? Ada siapa tahu? Puisan. Cikgu, saya tahu. Semua barangan elektrik ni tak ada label. Label apa? Label ni? Ya, label tu. Kalau ada, baru boleh beli. Akan kita cakap. Pandai. Label ni menandakan barangan elektrik itu sudah diuji ketahanan dan keselamatannya. Maka ia selamat digunakan. Faham? Faham, cikgu. Wah, hebat kau, Pi. Fizi, mulakan situasi kedua. Seterusnya, di bilik Ehsan ada beberapa kelengkapan elektrik yang tidak selamat. Cuba kenal pasti. Masuk. Boleh tengok? Cuba kau tengok sana. Tak ada jumpa pun. Aku tahu. Plug ni, wayar dia dah nampak. Ini bahaya ya murid-murid. Elektrik boleh mengalir keluar. Jadi, apa patut buat? Tukar plug! Betul. Kalau dapat plug 2 pin ni, macam mana nak masuk ke soket? Ambil je besi dan cucuk ke soket. Ehsan, minta payung Daddy. Ehsan. Daddy? Kau tak apa-apa? Tak. Aku berlakon jadi mangsa renjatan elektrik. Tua punya Ehsan. Ingat, apa Ehsan buat tu salah dan sangat bahaya. Guna soket plastik 3 pin. Baik, cikgu. Pi, jom tengok sana. Jom. Kenapa Daddy kat sini? Ni bekal Ehsan tertinggal. Oh. Fizi, Sedapnya. Terima kasih Daddy. Cikgu, apa semua ni? Oh, ini aktiviti simulasi keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. Pembelajaran melalui perbuatan. Senang untuk budak-budak ingat bila mengalaminya sendiri. Idea ni bagus. Boleh ke buat di Expo Tenaga? Akak. Apa ni? Buat apa tu? Kak. Tengok ni. Ini model bangunan jimat tenaga. Fuyu. Bangunan pembeli jimat tenaga. Boleh.
Dah, pergi. Akak nak siapkan ni untuk masuk pertandingan di Expo Tenaga. Expo? Kita orang pun pergi. Ha? Saya ingin ucapkan selamat datang ke Expo Tenaga. Kak, kita orang pergi sana ya. Boleh tak, Kak? Pergilah. Akak kena hantar ni. Ni contohnya, soket ini terlebih beban. Bahaya. Takut terbakar. Seeloknya begini. Baru selamat. Kena cakap kat mak aku ni. 2, 3 kelapa. Ini apa? Ini pemanas air yang menggunakan hos pengalir elektrik. Bahaya. Boleh kena renjatan elektrik. Sepatutnya begini. Guna hos getah. Mama saya suruh beli periuk nasi. Semua pun ada label cekap tenaga ini. Mana satu saya mau beli. Ini ada 5 bintang, yang ni ada 3 bintang. Beli yang 5 bintang. Betul-betul penting. Yang 5 bintang mesti lagi cekap tenaga. Yalah, sudah semestinya. Kita saksikan persembahan dari maskot Robo SD. Think safety, think ST, think safety, think ST. Ingat, barang elektrik 5 bintang pilihan hati. Cekap tenaga selamat dan berkualiti. Pastikan ia berlabel ST siri. Gunakan dengan berhemah dan yakin. Think safety, think safety, think ST. Think safety, think safety, think ST. Pemanas air berhos getah, pilihan utama. Telefon setelah dicas, baru diguna. Soket rosak, segera digantikan. Keselamatan harus diutamakan. Think safety, think safety, think ST. Think safety, think ST. Robotnya lucu banget. Saya suka. Cikgu, kawan-kawan. Jom kita ke tempat pameran kereta. Ada kereta istimewa yang Esa nak tunjuk. Cepat, mari. Inilah kereta elektrik. Daddy aku yang cipta. Canggihnya. Boleh naik? Boleh? Aku dah naik dah. Yeay! Ipin duduk di belakang, biar cikgu yang bawa. Selamat datang. Saya Robo SD akan membantu anda dalam perjalanan ini. Tekan butang merah untuk hidupkan enjin. Tu cikgu. Tu. Dah hidup ke ni? Senyap je. Sudah. Kereta elektrik memang senyap. Untuk elakkan pencemaran bunyi. Oh. Tekan pedal untuk mulakan perjalanan. Oh, ya.
mana menaiki kereta elektrik ini. Jimat tenaga, selamat diguna. Cikgu, saya pun mau naik. Boleh, tapi kena cas dulu. Ipin, ambil pengecas elektrik tu dan cocok di sini. Seronok naik kereta elektrik ni. Hebatlah Didi Koisan. Pengalaman baru. Mestilah seronok. Kereta elektrik ni bagus. Mesra alam. Tiada asap, tiada pencemaran udara. Tiada pencemaran bunyi dan jimat buang. Kelakar betul. Akak pengsan sebab terkejut. Yelah. Model bangunan akak akan dipamerkan di bangunan Suruhanjaya Tenaga. Lepas tu, akak dapat jemputan melawat bangunan tu. Dahsyat. Korang ada dapat apa-apa? Ada. Tada! Alah, comelnya. Boleh gerak ke? Ha,